157 Ustaz. 3. 1. 37. Okey. Ni ada muka surat ni, nampak lah. Ni. Buku warna biru ya. Jumpa Kak Su. Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, suara clear ya? Boleh ya? Baik. Clear. Hari ni kita kena baca terus ni buku ni, sebab buku ni Al-Balaghah Al-Wadhihah ni buku yang dikira paling muktabar lah dalam bentuk buku-buku balaghah yang ringkas. Lepas tu kita baca dalam ni, kita nak tengok juga contoh-contoh yang selain daripada Al-Quran. Dan buku ni memang buku kita boleh katakan semua orang yang maji balaghah akan jumpa lah buku ini. Buku wajib. Kalau di negara Arab, ini tahap SPM. Ya, baik. Jadi kira hebat lah pokok kita ni. Boleh naik SPM lah untuk buku Arab. Baik. Okey, ilmu al-ma'ani dia kata taqsim al-kalam ila khabarin wa insya'. Dia ilmu ma'ani dia terus masuk kat sini. Jadi kalau kita ikut dalam pengajian kita pergi isnad. Isnad ni kita mengaji apa semua. Tapi dia buat ringkas lah. Jadi sebelum saya pergi kepada yang kedua, yang ketiga, yufidul hukma ni. Sebelum masuk kat situ, dalam nota kita ni, sebagaimana ini kita dah buat ni, ala wajhin. Yufidul hukma itu memberi maksud. Yang ni nanti kita bincang lah. Okey. Yang ketiga ni. Kemudian kita baca buku sekejap lagi ni. Buku ni dia beritahu taqsimul kalam ila khabarin wa insya'. Ayat tu terbahagi kepada khabar dan insya'. Dia style buku dulu, dia bagi contoh dulu. Jadi, cuba kita teka. Kata Abu Ishaq Al-Ghazi. Baik. Semua ni, dia punya kaedah-kaedah ni adalah syai'-syai' yang boleh membantu kita kuat bahasa. Jadi kita cubalah baca bentuk dia. Okey. Jadi sebelum baca tu, tengok kaedah dia bagi. Ni. Ini kaedah. Ya. Okey, kaedah dia kata al-qawaid al-kalam qisman. Ayat ni ada dua. Khabarun wa insya'. Okey, khabar dan insya'. Okey, kita tengok dulu. Fal khabar. Khabar itu ma yasihu. Apa yang boleh an yuqala, dikata, liqailihi, kepada penutur. Khabar tu fakta lah, fakta.
kalam tu ada ayat info, ayat insya, aksi. Jadi al-khabar tu maksudnya ayat info. Apa itu ayat info? Ma yasihu, apa yang boleh an yuqal. Kita kata liqa'ilihi, kepada penutur dia, innahu sadiqun fihi, dia benar padanya, au kadzibun, ataupun dusta. Kita boleh kata macam tu. Okey. Jadi fa in kana al-kalam, jadi kalau sekiranya ayat itu, okey, fa in kana al-kalam ni mutabiqan, fa in kana al-kalam mutabiqan, pegang istilah ni. Tu dia. Dia punya point. Fa in kana al-kalam mutabiqan, saya garis. Mutabiqan tu maknanya betul, tepat. Lil waqi', dengan realiti, kana, maka adalah qailuhu sadiqan, penuturnya itu benar. Wa in kana ghaira mutabiq, ini istilah kedua. Tapi kalau ayat tu ghair mutabiq, tidak menepati lil waqi', lahu tu kepada realiti, kana qailuhu kadziban, maka penuturnya itu adalah dusta. Jadi itu dia punya asas. Dia punya asas. Boleh. Lepas tu dekat sini dia ada buat nombor 1. Ni. Dia ada buat nombor 1. Jadi kita nak kena baca ni. Nak kena baca. Apa sebab nak kena baca? Penting tu. Ini kena baca, wajib baca. Tengok, yang bawah ni nak baca ni. Yang ni ilmu ni. Sahabat semua. Okey. Al-khabar, ayat info itu. Ni kita bincang terus, bincang sama-sama. Imma jumlah ismiyah wa imma jumlatun fi'liyah. Betul ke tidak? Dia kata ayat info itu sama ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Betul kan? Betul. Okey. Jadi kalau tak faham, tanya. Fal jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah ini, dia Arab ni, trend dia jumlah ismiyah dulu, baru fi'liyah. Tu dia punya pemikiran. Sebab tu kalau kita dengar orang bercakap Arab, saya bolehlah setakat mubtada' khabar fi'il fa'il. Dia tak kata saya bolehlah fi'il fa'il mubtada' khabar. Sebenarnya bila kita susun ayat ikut linguistik, sepatutnya jumlah fi'liyah dulu. Jadi dia kata, ni cuba tengok yang ni. Ini penting. Jumlah ismiyah ni apa dia? Ini tengok. Ni. Apa kerja jumlah ismiyah? Sahabat tengok, jumlah ismiyah ni kerja dia ialah subut. Pegang istilah tu. Jumlah ismiyah ni kerja dia menunjukkan subutu. Sabit. Syai'in li syai'in. Itulah asal jumlah ismiyah. Nak tunjuk sabit sesuatu kepada sesuatu. Koma. Koma kat situ. Koma. Apa maknanya? Dia kenapa dia suruh koma? Maknanya, lepas tu, laisa ghair. Laisa ghair. Bukan lain lagi. Maksudnya, itu je. Itu maksudnya. Laisa ghair tu mana tu je maksud tujuan dia. Subutu syai'in li syai'in. Okey. Dia pun bagi contoh. Fa'idha qulta. Jadi apabila awak kata, al-hawa'u mu'tadilun. Ni contoh Contoh dia bagi ni. Tengok. Dia bagi contoh kat sini. Dia kata bila awak kata, ni. Al-hawa
mu'tadil. Ni contoh dia bagi. Udara itu nyaman. Awak kata macam tu. Di mana al-hawa itu adalah mubtada. Pasal dah ni. Al-hawa mubtada. Itu. Mu'tadil khabar. Okey, cuba tengok. Maka dia kata bila orang cakap macam tu, lam yufham min zalik, tidaklah difahami daripada ayat tersebut siwa, melainkan subutil i'tidal lil hawa. Okey, itu basic dia. Sabitlah nyaman kepada udara. Jadi itulah basic jumlah ismiah ni. Nak tunjuk sabit nyaman kepada udara. Itulah maksud ayat info. Di waktu itu min ghairi nazarin. Tanpa kita melihat ila hudus, kepada berlaku ke tak berlaku, au istimrar, berterusan ke tidak, itu dia. Inilah yang dipanggil ni bi asli wad'iha ni. Istilah yang ada kat sini. Nampak ni, kita ada istilah, dia kata, cuba tengok ni, iaitu dalam bentuk bi asli wad'iha. Yang tu saya nak minta kita faham hari ni. Bi asli wad'iha itu mengikut asal. Kalau kita cakap tujuan asal jumlah ismiah, nak mensabitkan cerita kepada benda. Itu satu. Boleh? Jadi ini kita kembali kepada basic lah. Jadi kalau kita tengok kepada pengajian kita sebelum ni, kita dah agak pergi ke depan sikit. Iaitu mu'tadil ni, kalau sahabat tengok, dia ayat 7. Ayat 7. Jadi bila ayat 7, mu'tadil itu sifat. Bila sifat, dia sudah pun ada unsur, maknanya nyaman tu berlaku dalam masa yang panjang. Dan boleh jadi dah lama keadaan tu. Jadi itu yang kita dah terapkan selama ini. Tapi hari ini kita nak bagi tahu, asal usul jumlah ismiah itu, itulah kerja dia. Subutu syai'in li syai'in, mensabitkan sesuatu kepada sesuatu. Okey? Baik. Okey. Boleh, Tetapi dia kata, mari kita masuk. Bila kita masuk kat sini, ni, sesi kedua. Waqad yaktanifuha minal qara'in. Waqad yaktanifuha. Tapi kadang-kadang ayat al-hawa mu'tadil tu contohnya, yaktanifuha, melingkunginya. Mengikatnya. Minal qara'in. Dalam konteks dia, minal qara'in tu, daripada banyak-banyak petunjuk, daripada banyak-banyak penanda, apa yang mengikat dia? Ma yukhrijuha. Ma yukhrijuha, apa yang mengeluarkannya an asli wad'iha, daripada kedudukan asal tadi. Itu dia. Itu dia tu. Kadang-kadang boleh mengeluarkan dia daripada kedudukan asal tadi. Fatufidud dawam. Ni. Maka waktu itu, fatufidud dawam wal istimrar. Ini istilah yang kedua yang ada kepada jumlah ismiyah. Iaitu fatufidu ni ad-dawam. Ni kena ingat ni. Istilah kedua. Tadi satu, ni istilah kedua. Tufidud dawam wal istimrar. Sekali itu.
Maknanya kalau kira asal jumlah ismiyah ni, subut dia. Subut, pegang tu. Tapi kadang-kadang bila ada qara'in, yang boleh mengeluarkan bukan dah subut, tapi dia juga boleh menunjukkan makna dawam ataupun berterusan. Boleh. Bertambah lagi makna. Selain daripada subut dalam bentuk dawam, berterusan. Wastimrar, berulang-ulang. Itu dia. Dia pun bagi contoh. Ka'an yakunal kalamu fi ma'ridid. Ka'an yakuna. Ni. Ini ada ni. Ka'an yakuna al-kalam. Seperti kadang-kala ada ayat itu fi ma'ridil madhi. Fi ma'ridil madhi. Pada tempat-tempat puji. Atau awiz zammi. Atau tempat cerca. Jadi inilah balaghah ni. Ni balaghah kat sini. Jadi sahabat ini bila terlibat dengan benda ni, aghrad kita panggil tu ma'ridil madhi, nak puji. Ni nak zammi, nak cerca. Maka waktu itu dia akan jadi makna apa tu? Makna ni al-madhi ni tolong pakai al-zammi tolong ambil Okey. Ini ketika puji ni. Contohnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. So, cuba tengok contohnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Okey. Jadi di situ kita nampak bagaimana benda-benda ni semua dah berkembang makna. Jangan kata berubah. Saya tak suka kita guna berubah atau berbeza. Sebab bila kita kata berubah, dia macam yang asal dah hilang, ada yang baru kalau berubah. Kalau berbeza, maknanya bercanggah. Tapi saya nak guna istilah berkembang. Contoh dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Contoh tu. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang baik. Maka di waktu itu, sahabat semua, kita nampak tak? Wa innaka la'ala khuluqin azim tu, dia adalah ayat nombor 5. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cuba tengok. Betul tak ayat nombor 5? Jadi ke situ, dia kata ayat ni bukan sekadar nak isbat, tapi nak. Jadi inilah benda yang kita nak belajar hari ni. Jadi dekat sini, kenapa kita baca ni? Setelah semalam, saya perkenalkan ayat itu ada khabari, ada insya. Jadi, itu dalam khabari ma yahtamilu sidq wal kadhib. Bila insya saya cerita panjang. Ni saya cerita panjang insya. Tak habis lagi. Jadi pagi ni saya nak kembangkan sikit lagi ni. Tentang al-khabar wal insya. Baik. Ustaz. Nak tanya. Tadi Ustaz cakap ayat ni bukan sekadar nak isbat tapi nak apa? Di samping isbat, dia juga nak puji. Betul. Al-madhu, puji. Okey. Baik, dapat ya? Okey. Jadi sekarang saya nak tunjuk oleh mana ni. Okey, kejap. Jadi inilah dia punya asal. Jadi kita petik nota dia ni. Tengok saya nak buat nota bagi nampak okey lah. Saya ambil yang ni. Okey. Saya buat dulu. Nombor 1. Boleh saya buat macam ni. Itu dia. Al-khabar imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fa'li. Ya. Okey. Kita buat sekejap supaya sahabat boleh baca. Sekarang yang kedua.
Okey. Kat sini saya kena buang semua tanda-tanda tu. Supaya kita boleh ambil yang bersih. Okey. Ni, fal jumlah al-ismiyah. Oh. Jadi, yang ni, tengok ni. Ini nota yang kedua. Yang kedua. Ni. Fal jumlah atau al-ismiyah tufidu subut. Subut, sabit. Sabit. Okay. Sabit sesuatu. Baik. Okay. Subutu syai'in li syai'in. Laisa ghaib. Saya nak ambil, sorry. Ambil yang tu je. Supaya ringkas. Tufidu subutu syai'in li syai'in. Itu makna asal dia. Menunjukkan sabit sesuatu kepada sesuatu. Okey. Itu fakta yang kita ada. Lalu dia bagi contoh kat kita. Dalam buku kita ni dia kata apa? Al-hawa mu'tadil. Dia bagi tu contoh. Ni. Nahwu, contoh dia bagi kat kita. Al-hawa mu'tadil. Itu contoh yang dia bagi. Jadi sahabat semua. Ni, contoh ni. Dia kata, udara nyaman. Jadi, ni kita nak tunjuk al-wad'un. Al-wad'un. Ini contoh ini contoh ini contoh. Al-wad'un al-asl. Al-asil. Kedudukan asal dia tunjuk apa? Dia kata ni iaitu subutul i'tidal lil hawa. Itu je. Dia menunjukkan subutu ni, ini poin. Subutul i'tidal lil hawa. Yadullu ala itu dia. Yadullu ala, dia kata memang payah. Tak payah ni. Saya tulis yadullu ala subutul i'tidal lil hawa. Lil hawa. Itu saja. Itu nazalik. Tengok dalam teks saja. Jadi, min ghairi nazarin ila hudus atau istimrar. Jadi kalau nak sedap, sahabat tambahlah trauma sikit sini, tambah. Min ghairi, tanpa nazarin ila min ghairi nazarin ila dawam hudus atau istimrar. Hudus atau istimrar. Itulah dia punya kedudukan asal. Tanpa melihat kepada dia itu hudus dari sudut terjadi ke tidak. Itu maksud hudus. Atau istimrar. Berterusan ke tidak. Kita tak tengok. Itu je kita nak bagi tahu.
Okey. Itu kaedah. Okey, lepas tu perkara yang ketiga. Sahabat tengok sini. Waqad yaktanifuha min al-qara'in ma yukhriju an asli wadi'iha. Okey. Jadi yang ni saya tulis sendirilah. Ni ayat dia. Saya cakap sini. Waqad, saya buat ayat ringkas. Waqad yukhrijuha an asli wad'iha. Kadang-kadang benda tu mengeluarkan dia daripada kedudukan asal dia. Qarinatun. Satu-satu oleh satu-satu qarinah. Contoh tadi, kal madhi, ada dia. Seperti kal madhi kerana puji awil zammi atau kerana cerca. Tu sahabat semua. Tu saya buat ayat ringkas lah. Waqad yukhrijuha an asli wadi'iha qarinah kal madhi awil zammi. Seperti puji atau cerca. Hari kita tengok dalam ayat dia ni. Jadi waktu itu fatufidu dawam wal istimrar. Okey. Jadi kalau kita tengok dia nanti dia buat. Okey. Fatufidu ad-dawam wal istimrar. Nahu qawluhu ta'ala. Tadi kita ada firman Allah Ta'ala. Okey. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Okey, tengok kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Okey. Sekarang nahu qawluhu ta'ala wa innaka. Kita ambil ayat Quran terus. Sedap. Tengok. Wa innaka la'ala khuluqin. Salah Ustaz. Sorry. Al-Qalam. Baik. Sahabat tengok sini lah. Ya. Kita tak boleh ambil sekerat. Sebab kalau kita ambil wa innaka la'ala khuluqin azim terus, dia macam terkerak atau terpotong, terputus daripada makna. Itu dia. Jadi untuk nak faham benda ni, sahabat tengok nun wal qalam. Wa ma yasturun. Kenapa sampai ada sumpah? Nah tu, kenapa ada? Jadi Tuhan pun kata, tidaklah engkau dengan nikmat Tuhan kau tu di Majnun. Majnun ni macam tak betul lah, tak best, gila lah. Baik. Jadi kita tengok sini. Okey. Tengok ayat ni. Kita kena tengok sini ya. Maqasid surah. Dia kata ayat ini adalah tasliyatul Nabi SAW. Ini satu pujukan lah kepada Nabi daripada apa yang bagi dia jumpa daripada siksaan orang Quraisy. Saya cakap Melayu je lah. Amma laqiyahum min adzal musyrikin. Jadi ini wa amruhu bis sabri alaihim. Jadi macam satu orang kata macam ada satu suruhan untuk bersabar. Tengok ya. Ni. Tasliyah satu. Yang kedua amruhu, suruh. Okey. Yang ketiga wa bayanu rif'ati qadrihi.
wa bayani dhalali mu'anidihi wal isyaratu ila mawqifihim min da'watihi wa dhikru ba'di awsafihim al-qabiha. Okey. Baik. Bila kita pergi kepada tafsir, nun kata, jadi dia kata dalam ayat ni, dia kata sabaqal kalam ala al-huruf al-muqatta'ah fi awali surah al-Baqarah. Kita dah cerita dah pasal surah huruf muqatta'ah ni di awal surah Baqarah. Jadi dalam ayat ni aqsamallahu bil qalam alladhi yaktubu bihil malaikah wan nas. Allah bersumpah dengan kemuliaan qalam yang para malaikat menulis dengannya, dan manusia pun menulis dengan qalam juga. Dan dengan apa yang mereka itu tulis daripada kebaikan, manfaat dan ilmu. Jadi Allah bersumpah dengan tu. Allah kata kepada Nabi, ma anta ayyuhar rasul, tidaklah engkau, ma anta, tidaklah engkau wahai Rasul, bisa bi ni'matillahi alaika bin nubuwah risalah, dengan sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada engkau dengan kenabian dan risalah itu, bi dhaifil aqli, itu lagi gila, saya tak terjemah lagi lah, kurang lah. Tidaklah engkau itu lemah akal, wala safihar ra'i, dan tidaklah engkau bodoh pandangan, safi ni bodoh sungguh, ra'i pemikiran. Sebaliknya, wa inna, sesungguhnya, laka, bagi engkau wahai Muhammad, ala ma talaqahu, di atas apa yang kau jumpa, min syara'i ala tabligh risalah, daripada keperitan ketika menyampaikan risalah tu, la sawaban, ada pahala asiman besar, ghaira manqus, yang tidak putus. Itulah maknanya ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, dalam ayat kita ni. Wa inna laka la ajrun ghaira mamnun, itu maksudnya, dan bagi engkau ada pahala yang tak putus-putus. Jadi lepas tu dia pun sebut wa innaka la ala khuluqin azim. Itu poin kita. Jadi dan di sini dia sebut apa? Dengan makna, dan engkau ni wahai Rasul, nescaya berada di atas akhlak yang baik. Iaitu, apakah berada di atas akhlak yang baik tu? Iaitu ma istama'na ilaihi al-Quran. Apa yang terkandung di dalamnya Al-Quran min makarimil akhlak. Okey. Jadi di sini, sahabat semua, kalau kita tengok kepada cerita tu, dia bukan sekadar nak cerita Nabi ni berada di atas akhlak yang hebat. Sebab kalau kira, sebelum Nabi jadi Nabi lagi pun, baginda sallallahu alaihi wasallam tu sudah hebat. Jadi kenapa sekarang dipuji? Sebab kehebatan dulu itu, dia lahir daripada kagum ataupun cara fikir manusia. Maksud, senang kata, hebat dulu tak berkait dengan akidah. Hebat Nabi dulu di sisi orang kafir, tak ada kena-mengena dengan akidah, dengan tauhid, dengan Islam. Tetapi bila hebat tu dikaitkan dengan tauhid, dengan Islam, dia marah. Dia marah. Jadi sebab itulah sekarang ni, datang puji lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Jadi bila sahabat faham benda tu, dia akan buka kepada kita, minda tu terkait dengan yang dulu-dulu sampai sekarang, dia buka kat kita. Jadi kita akan nampak lah, ayat memang ayat khabari. Tetapi dia bukan sekadar nak isbat atau menunjukkan subut. Nabi itu berada di atas akhlak yang baik, bukan sekadar nak cerita je. Nak cerita apa? Orang tahu dah tentang Nabi daripada dulu. Tak payah turun ayat ni pun Nabi Muhammad duduk elok. Dah bahkan kalau tidak kerana risalah, Nabi tidak ada musuh. Satu. Sebab tu hari ni kita kena beza. Orang yang baik, orang yang konsisten, orang yang hebat, dia bertunjang akidah ke tidak? Sebab tu hari ni, semua mengaku bawa Islam. Semua mengatakan kami pun bawa Islam, kami pun bawa Islam. Tapi kita kena tengok, yang bawa Islam yang macam mana yang bertunjangkan akidah. Yang cuba nak tonjolkan
Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu dominan. Orang Islam itu mesti mendahului, ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih. Tidak diatasi oleh orang lain. Siapa yang cuba bawa akidah macam tu? Jadi kalau gitu, sahabat nampaklah sekarang. Itulah perbincangan ilmu balaghah. Walaupun contohnya kecil. Tetapi dia tak cukup dengan kita ambil sekerat. Seperti yang ada dalam buku ni. Lihat dia tulis ringkas sebab bagi dia orang Arab, benda-benda yang kita cakap tadi tu dah ada dalam kepala semua lah. Itu dia. Jadi apa kita nak buat kat sini? Jadi kita tulis dululah dalam nota kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Lepas tu bila kita sampai situ, kita kena bahas dalalah al-ayah. Dalalah al-ayah. Itu. Jadi nombor satu ni. Aslul wad'i. Kalau kita tengok kepada fungsi asal, apa yang berlaku? Aslul wad'i ialah yadullu ala subuti makanatu al-akhlaq. Itu. Sahabat kalian, yadullu ala ni, yadullu ala subuti makanatil akhlaq lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tulis panjang, kita tulislah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Tapi ada juga setengah orang dia nak ringkas, dia tulis macam ni. Tu. Dia buat macam tu. Dia baca sal'ama. Sal'ama. Mana telah berselawat Allah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sahabat semua, itu dari sudut aslul wad'i. Okey. Jadi untuk yang ni, itu aslul wad'i. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita ambil yang ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik. Baik. Tapi kalau kita tengok dari sudut qarinatul wad'i, atau ni istilah yang saya buat bagi ringkas. Aslul wad'i dengan qarinatul wad'i, ataupun kalau istilah lagi kita panggil, istilah paling cepat, maqamul alah. Maqamul kalam. Maqamul kalam, apa yang ada dalam ayat tu. Jadi, dari sudut maqamul kalam, kita akan nampak, tengok dalam tafsir tadi, dia cakap apa kat kita. Ni. Baik. Ni, tasliyah. Ni ada di sini-sini. Ini dia punya, dia ada tulis untuk kita tadi. Ini. Jadi kalau tengok dari sudut maqamul kalam,
Itulah maqamul kalam. Saya tolong buat. Okey. Jadi ada berapa? Satu, tasliyah. Nak bagi Nabi rasa. Tasliyatun Nabi. Nak bagi rasa selesa Nabi. Amma laqiyahu min azal musyrikin. Daripada apa yang bagi dia jumpa daripada penyiksaan orang kafir. Jadi yang pertama, tasliyah. Garis yang tu. Ini di antara tujuan balaghah dia. Tasliyah. Yang kedua, amruhu. Nak suruh baginda. Itu. Sabar. Tujuan dia. Yang ketiga, bayanu. Nak menjelaskan. Bayan rif'ati. Ni amruhu bisabri alaihim. Sabar kepada mereka. Sabar semua. Jadi, itu yang kedua. Sahabat semua. Yang kedua, tak boleh buat macam tu. Saya nak buat bawah ni. Nak bagi nampak. Okey. Tu satu, tasliyah. Nak puji Nabi. Ni nak tunjuk maqam al-kalam. Yang kedua, amruhu bis-sabri. Yang ketiga, bayan rif'ati qadrihi. Menerangkan tingginya kedudukan Nabi SAW. Wa kamali hadihi. Dan sempurnanya pertunjukan baginda. Yang ketiga, yang keempat, wa bayan dolali. Dan nak menerangkan sesatnya mu'anidihi, penentang-penentang Nabi. Tengok, tu maqam. Yang kelima, wal isyarah. Wal isyarah. Nak terangkan, nak tunjuk ila mauqifihim. Nak tunjuk kepada pendirian mereka min da'watihi, daripada dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, zikru, menyebut bi ba'di awsafihim al-qabihah. Dan nak sebut beberapa sifat mereka, zikru, sebut ba'di awsafihim al-qabihah. Okey. Beberapa ciri mereka yang buruk. Sebagai tahzir min ta'atihim. Peringatan kepada mentaati mereka. So benda-benda inilah sahabat yang kita jumpa dalam tafsir. Jadi inilah di antara maqam al-kalam. Jadi puji tadi kat mana? Ada ni. Iaitu rif'ati. Kat sini ni ada unsur. Ini yang kita panggil madhun tadi. Puji. Ini sini wal isyarah ila mauqifihim, nak tunjuk sikap mereka kepada dakwah Nabi ni. Di sini ada unsur zar, ada unsur keji. Jadi bila kita nak buat nota, maka benda-benda macam ni kita kena balik kat sini. Kita bestnya, sedapnya. Kita ambil semua ayat ni. Sorry. Kita ambil semua ayat ni. Ustaz. Ya. Ayat ni yang wa innaka ni bukankah Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad, Ustaz? Ke atau macam mana? Wa innaka la'ala khalqin azim. Kita kena ambil sekejap ya. Sekejap ya Kak Cikin. Jadi kita kena ambil, bila kita nak kaji balaghah, kita kena ambil al-maqta'. Kita panggil al-maqta'. Jadi kita ambil penuhlah maqta'. Firman Allah Ta'ala tadi. Okey, kita ambil macam ni. Ini metodologi yang saya pakai lah. Jadi dalam al-maqta' ni kita kena ambil penuh. Lepas tu kita fokus kat sini.
Betul tak wa innaka la'ala khuluqin azim ni, kalau kita tengok dia adalah ayat 5. Betul ke tidak ayat 5? Betul. Jadi untuk nak faham ayat 5, tengok saya buat ni. Di mana ka itu mubtada. Ala khuluq. Ini ala khuluq. Saya kena buat macam ni. Tu. Ala khuluq itu khabar. Lam dekat situ ternekas. Sama dengan inna. Jadi maksudnya, dengan maksud asal, iaitu anta ala khuluq. Nak bagi nampak lagi. Anta ala khuluqin. Okey. Jadi bila kita tengok macam tu, kita pun tengok aslul wada'i macam tu. Okey. Bila kita dah faham, maka sekarang, sekejap. Sekarang saya nak tanya. Bila dah faham benda ni, okey sahabat, kita pergi kepada sini. Ini maqta' yang dibuat. Dan kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir pun, okey tu. Okey. Cuba tengok semua tu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Nanti mereka akan nampak, kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Bi'ayyikumul maftun. Mana satu di antara kamu sebenarnya yang tak betul? Mana yang terpasing, terpaling terpusing. Maksud macam orang kata terfitnah. Kan sekarang kan zaman kita ni fitnah tu fitnah. Jadi kita pun tak tahu yang mana pemfitnah, yang mana yang difitnah. Sama ada dah ni. Bi'ayyikumul maftun. Jadi ini. Jadi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia lebih tahu dengan siapa yang sesat daripada jalan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan siapa yang dapat tunjuk. Jadi kalau boleh maqta' ni kita ikut yang Ibn Katsir buat. Baru kita nampak dia punya kedudukan balawah tu. Kita ambil ni yang Ibn Katsir buat. Panjang pula. Jadi ni. Tak apa panjang. Ya. Ambil ni. Okey. Baik. Jadi ni dalalah al-ayah. Ni al-maqta'. Kita ambil je. Penting. Baik. Saya letak situ. Okey. Bila dah faham tu, tu kita pun dapat dah tu. Dia punya kedudukan. Jadi fokus kita, cuba tengok. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang kita bincang tadi. Okey. Ustaz, boleh tak scroll ke atas ayat yang mula-mula tu? Kenapa tu? Saya nak tengok kaitan dia dengan ayat. Okey. Sekarang sahabat semua, cuba tengok sebelum tu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nampak tak? Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Banyak ni jumpa ayat ni. Ini ayat khabari semua ni. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Okey, ni. Okey, ini ada nafi, pasal ada nafi. Okey. Sekarang kita balik kepada apa nama? Yang ni, Puan Hana nak tengok kat sini lah.
Betul? Okey. Sekarang Kak Syikin, cuba bagi tahu saya soalan tadi. Oh, soalan saya, ayat wa innaka la'ala khalqin azim, Khuluqin. khuluqin azim ni, bukankah Allah bercakap direct dengan Rasulullah ke apa ni Ustaz? Betul. Kan? Dia bercakap dengan Nabi direct kan? Kak Syikin nak tahu yang tu. Macam tu. Nak confirm yang tu. Ya, sebab kita tahu selama ni Rasulullah ni yang wahyu ni disampaikan oleh Jibril. Tapi bila ayat ni saya duduk terpandang lah tadi sebab ka tu tadi kan. Ka tu tadi sebab in tu memang ada penegasan lah Ustaz. Ya. Sebab ayat ni ayat khabar yang pertanyaan berunsur macam informasi ke apa ni Ustaz? Macam ni. Jadi yang pertama, dari sudut kedudukan ayat, memang semua ayat disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Dan tidak ada dalam Quran menunjukkan Nabi bercakap-cakap direct dengan Allah sebagaimana Nabi Musa AS. Tak ada. Yang kita pernah dengar cerita bila jumpa Allah di Mi'raj sajalah. Jadi mana-mana ayat Quran yang turun kat Nabi itu semuanya melalui Jibril. Cuma cara turun itu ada dalam bentuk cakap ajuk macam ni. Maknanya Jibril pindah ayat Tuhan direct macam tu kepada Nabi. Okey. Ada dalam bentuk melalui lidah Jibril. Jibril yang sampaikan Tuhan kau gini-gini. Okey, boleh. Baik, kalau kita tengok kepada ayat Quran ni Kak Syikin, perasan tak? Cuba kita tengok, andai katalah Kak Syikin, ayat ni kita kata Jibril yang pergi ucap dekat Nabi. Pun boleh juga kalau kita nak anggap ayat ini adalah ayat yang dibaca oleh Jibril. Tetapi semua ayat Quran itu sudah pun ditetapkan oleh Allah. Jibril hanya sampaikan saja. Sama ada dalam bentuk cakap direct, cakap ajuk atau cakap pindah. Itu dah dalam bentuk cerita. Jadi kalau kita tengok sini, daripada ayat pertama sampai ayat 7, ini adalah menunjukkan Jibril baca kepada Nabi. Baik. Dan kalau kita tengok dekat sini, bila ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Boleh perasan tak? Ni seolah-olah ala lisan dia panggil. Dalam bentuk ala lisan, dalam bentuk pengucapan melalui Jibril. Tu. Tapi boleh juga kalau kita nak faham Allah yang cakap begitu, tidak engkau dengan nikmat Tuhan engkau. Jadi itu gaya bercakap lah. Okey. Persoalan kedua yang tadi Kak Syikin tanya, tak habis lagi tu. Apa benda tu? Baik, kalau tak dapat nak tanya, saya nak fokus balik kepada ayat kita dekat sini. Ni wa innaka la'ala khuluqin azim ni untuk ilmu balaghah kita ini apa dia? Ilmu balaghah kita ini ialah sahabat, adanya mubtada anta, adanya khabar khuluq, ayat 5. So ayat ini betul-betul ayat info. Allah beritahu kepada Nabi satu fakta, menyatakan Nabi berada di atas akhlak yang mulia. So itu kita panggil aslul wad'i. Aslul wad'i. Dia punya konteks asal. Aslul wad'i, konteks asal ayat. Jadi betul, benda tu ada. Cuma bila kita tengok kepada kedudukan cerita ayat ini, adakah Allah sekadar nak sabitkan Nabi itu berada di atas akhlak yang hebat? Sekadar itu je ke? Tidak. Bila kita baca keratan penuh ayat ini, kita akan nampak ni, bila sampai kepada fasatu besiru wa yubsirun. Nanti mereka akan nampak, dan kamu juga akan nampak. Okey. Lepas tu, ni. Bi ayyikumul maftun tu, iaitu
mana siapa yang sebenarnya yang telah terfitnah, yang telah terpaling, terpusing, ataupun tak betul. Sebab tu dia kata maftun. Maftun tu dengan mana junun, iaitu abika ada kepada engkau, bihim, pada mereka. Jadi okey, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Okay, sesungguhnya Tuhan kau lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Tuhan tahu siapa yang dapat petunjuk. Dia tak terjemah semua ni. Dia terjemah sikit-sikit. 4, 6, nampak ada lompat 7, 9, dia terjemah sikit-sikit. Jadi kalau kita pergi tafsir yang ni, dia terjemah semua. Okey. Jadi sahabat tengok tafsir ni. Okey ni, fasatubsiru wa yubsirun, maknanya nanti, kan sa tu akan, nanti, tak lama pun. Kamu akan nampak dan orang kafir pun akan nampak. Nampak apa? Siapa bi'ayyihumul maftun? Siapa yang sebenarnya, pada siapa fitnah tu ada? Makna orang tu siapa yang tak betul? Okey. Lepas tu, inna rabbaka huwa alamu. Tu tak apalah. Tuhan engkau maha mengetahui dengan siapa, pada siapa kesesatan sebenarnya. Dan Tuhan engkau lebih tahu siapa yang dapat petunjuk sebenarnya. Baik sahabat semua. Setelah sahabat semua faham tu, saya ada satu soalan saya nak tanya. Ataupun sahabat ada soalan, saya bagi peluang dulu. Nak tanya siapa-siapa nak tanya. Ustaz. Yang apa? Istimrar wa dawam. Istimrar ni maknanya dalam ayat innaka la'ala khuluqin azim tu, Nabi sentiasa berkeadaan dan akhlak yang mulia. Maksudnya di situ, ya, itu maksud dia Nabi itu berterusanlah sentiasa di atas akhlak yang mulia. Betul tak? Lagi? Saya bagi peluang, siapa nak tanya? Baik. Kalau tak ada soalan, saya nak tambah sikit yang Puan Rahana tanya tu. Begini. Itu yang saya sebut tadi. Siapa yang bercakap? Allah. Allah cakap kepada siapa? Nabi. Okey. Lepas tu, cakap tentang apa? Nabi ini akhlak dia baik. Baik. Ini sesudah Nabi jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Nabi dah baik pun. Sebelum ni, Nabi dah baik. So soalan saya, kenapa hari ini Nabi perlu diberi pengetahuan lagi bahawa baginda baik? Itu maksud saya. Itulah balaghahnya tu. Jadi soalannya, kenapa Nabi itu perlu diberitahu baginda baik? Jadi kalau kita tengok pada ayat tu, pertama, mensabitkan Nabi baik, tu jelas. Memang basic dah. Tapi di samping mensabitkan tu ada unsur yang kita sebut tadi. Unsur-unsur yang kita tulis tadi. Tasliyah, nak menyedapkan rasa Nabi. Okay. Lepas tu nak suruh, lepas tu nak terangkan kedudukan tingginya Nabi dan nak jelaskan sesatnya penentang-penentang baginda. Jadi yang ni lah dia panggil yang menyebabkan adanya istimrar dan dawam tadi. Di situlah kita panggil qara'in, iaitu apa yang melingkari ayat itu, yang melahirkan makna. Ada berapa ni? 6 ini. Ini semua ni. Jadi ini yang panggil ma yaktanifuhu al-qara'in. Jadi 6 benda ni qarinah semua ni. Okey, keadaan. Okey. Ada soalan ke tak ada? Kalau tak ada, Ustaz. Ya. Jadi bila kita nak tengok satu-satu ayat tu, kita kena pegang kaedah ni lah. Ini salah satu, ya. Maksud kaedah ni tu asal usul ayat kah?
Maksudnya bila kita tengok contoh jumlah ismiah lah, ni tentang jumlah ismiah kan. Maksudnya bila kita kita tengah baca ayat ismiah, kita kata kan. Jadi perkara yang kena ada dalam pemikiran kita tentang konteks asal ayat, iaitu memang dah tentu-tentulah untuk mensabitkan kita kata apa? Seluruh wadai. Dia punya cerita kepada benda. Makna asal. Makna asal tu nak sabitkan cerita pada benda. Betul. Kan? Lepas tu kita tengok kita kata keseluruhan ayat lah yang terkait. Bukan keseluruhan, maqam al-kalam. Konteks apa kita kata tu? Dia panggil apa ni? Konteks ayat. Konteks ayat tu. Ataupun sini Zamira, kalau tak mau panggil maqam al-kalam ni, kita bagi istilah satu lagi, dia panggil al-qara'in. Ini istilah majlis dia panggil al-qara'in. Yang melingkari. Apa yang melingkari dia, yang mengelilingi dia. Okay. Jadi yang kedua, kita tengok apa makna-makna selain yang asal tadi. Ya, betul. Makna-makna yang kita boleh dapatkan selain asal, di situlah kita akan jumpa puji dan keji. Itu di antara makna utama dia, biasalah puji keji, tapi ada lagi. Dalam khabar ni selalunya tidak terhad kepada puji dan keji. Dalam bentuk khabari ada banyak. Okay. Ada tambahan lagi lah, maksudnya ada. Untuk first step ni kita tengok macam ni dululah. Maksudnya kita pegang macam tu dululah, tengok konteks betul. asal. Basicnya puji atau keji lah basicnya. Okey, boleh. Juga nak ikat yang awal tadi tu. Maksudnya kita kena tengok makna bila jumlah ismiah tu apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh si penuntut. Betul. Maksudnya nak mensabitkan benda dengan cerita dengan benda. Benar. Lepas tu daripada situ kita boleh nampak dari sisi-sisi lain, konteks ayat tu sebenarnya apa lagi yang dia nak tonjolkan. Dari segi yang kita dah bincang tadi, ada puji, ada keji. Maksudnya dalam satu ayat tu kita akan jumpa lah benda-benda ni. Ni yang saya kata banyak ni. Yang nampak Zamira, puji saya letak dekat ta, betul tak? Sam saya letak dekat jim, betul tak? Itu yang saya sebut, itu yang saya tanya tu, dia ada benda-benda tu. Perasan tak? Selain daripada puji, dia ada tasliyah, ada perintah, ada bayan, ada zikru, macam tu. Boleh? Boleh, alhamdulillah. So dia tak terhad ni. Makna-makna ni dia tak terhad. Dan makna-makna inilah yang saya nak sebut suluhan-suluhan yang Allah Ta'ala beri mengikut keadaan orang itu. Pendengar. Kita yang study Quran. Yalah, kita sebagai pembaca ni lah. Kita sebagai pembaca pengkaji Quran ini, makna dia Allah beri sesuai dengan keadaan kita. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita sebut ayat Quran, sebut apa, orang tak faham, dia kata tunggang Quran. Lepas tu dia lahir istilah adalah tu dalil. Sebenarnya dia tak faham. Jadi macam itulah maksud dia. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Ustaz, kiranya kalau kita nak baca isi tersirat ni, kita kena tengok konteks ayat tu lah keseluruhan. Baru kita boleh cari tersirat tu lah supaya tak lari jauh lah kan. Okay. Tapi takutlah Ustaz, kadang-kadang nak cerita ke orang tak faham, kita simpan sendiri je lah. Tak apa. Dia macam ni, jangan takut. Sebab itulah bila kita nak faham konteks ni, ada konteks kita mampu. Ada konteks kita tak terfikirkan sebab ilmu kita fikir. Ada sudut yang kita nampak, ada sudut orang lain tak nampak. Jadi apa sikap nak buat? Kita berlapang dada. Kalau orang tak boleh terima pun tak apa. Saya faham ni. Ini yang Allah Ta'ala tunjukkan saya. Awak tak boleh terima tak apa. Okey, jangan jadi clash sampai kita jadi, orang kata, hilang tujuan asal untuk berdakwah. Bila bawa Quran, jadi akhirnya jadi bermusuh pula. Dengan sebab bawa Quran jadi bermusuh. Okey. Payah juga tu. Okey. Lepas tu? Ustaz. Ya. Maksudnya dalam ayat ni kita tak boleh fikirlah dia swadikun atau kadzibun lil waqi'. Macam mana? Dalam ayat ni kita tak kena fikir. Maknanya
kita terima dia sebagai sadiq lah kan. Memang bukan. Kita kena nilai. Kita kena nilai. Apabila Allah Ta'ala sebut sesungguhnya engkau di atas akhlak yang benar ni, fakta itu benar ke tidak untuk Nabi? Kena tengok. Betul tak? Memang mungkin puan kata sebab dia dari Allah, so kita tak kena fikir dia memang betul daripada Allah. Bukan gitu. Memanglah semua dari Allah tu betul, tetapi kita kena tengok kenapa Allah bercakap begitu. Itu dia. Baik. Mari saya sebut. Sebenarnya sahabatku, yang kita jadi macam rasa macam bila saya dah buka benda macam ni, nampak macam ayah nak cekau dekat mana ni. Sabarlah sebab kita baru bermula. Baru nak kenal al-wad'u dengan al-qara'in. Al-wad'u ataupun al-maqam, aslul wad'i. Apa maqam, apa saya bagi contoh. Baik, mari saya tunjuk. Di antara benda yang kita tak belajar lagi, tu saya buat sini. Pasal tak? Anta mubtada ala khuluqin khabar. Betul? Betul ke tidak? Betul. Lima kan? Iaitu khabar dia dalam bentuk jar Majrur. Baik. Dan ingat tak? Sebelum jar majrur tu dia boleh ada kainun. Ingat? Kainun. Maknanya sentiasa. Baik, kalau dah Nabi sampai sentiasa, kalau dah Nabi memang dari dulu dipanggil Al-Amin, sebelum jadi Nabi lagi dah jadi Al-Amin, tiba-tiba bila dah jadi Nabi, kenapa Allah terpaksa beritahu sekali lagi kepada Nabi benda yang Nabi dah tahu dan beritahu pula dalam bentuk yang sangat-sangat luar biasa yang kita tak belajar lagi. Perasan tak? Dekat mubtada ada inna. Dekat khabar ada la, dua taukid. Taukid pada mubtada, taukid pada khabar. Apa dia? Taukid benda dan cerita lah Ustaz kan? Jadi bila kita belum sampai sebab khabar nanti, khabar ni, ayat khabar ni dia ada tiga keadaan. Dia panggil ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Dia ada macam tu. Apa makna ni? Ni kalau kita tengok ayat ni, kalau sudah ada dua taukid, ayat khabari ini dia sudah berada pada pattern ketiga, iaitu pattern ingkari. Pattern ingkari. Apa maksud pattern ingkari? Maksudnya Allah nak beritahu kepada Nabi benda yang Nabi dah tahu. Baik. Allah nak beritahu kepada Nabi, ya, benda yang Nabi dah tahu, tetapi dalam bentuk seolah-olah Nabi tak tahu. Atau benda yang Nabi dah tahu dan Nabi pun yakin dia baik, tetapi kenapa tiba-tiba dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi dalam bentuk seolah-olah Nabi tak yakin. Jadi kalau Nabi yakin, dia tak payah ada inna, tak payah ada la. Cukup je. Anta ala khuluqin azim. Cukup. Tapi kenapa kena letak inna dan ala? Kerana apa yang sedang dihadapi Nabi tadi telah meletakkan Nabi dalam keadaan seolah-olah Nabi adalah seorang yang salah. Itulah situasi. Nabi tak betul. Situasi yang sedang melingkungi Nabi tadi. Sampai orang kata Nabi ni dah tak betul. Nabi dah terfitnah. Nabi dah terpaling. Nabi dah terpusing. Itu dia. Jadi, bila keadaan tu berlaku, Rasulullah berdepan dengan suasana yang buntu. Buntu. Siapa lagi boleh menjadi penyokong untuk membuktikan baginda tu betul? Maka turunlah ayat ni. Wa innaka la'ala. Tu sebab tu kenapa ada inna, kenapa ada ala, kenapa ada la sebelum ala. Jadi di sini, ayat ini ya, dari sudut kedudukan, kalau kita tengok dengan adanya inna dan la tu yang kita belum mengaji, dia sudah ada pada range ketiga, ayat khabari. Pada range ketiga, iaitu menambah taukid dalam ayat-ayat yang bersifat info. Kerana tuan yang nak diberitahu tu, seolah-olah sudah
tidak boleh terima fakta itu ataupun ragu kepada fakta itu. Jadi betul fitnah yang dihadapi ni kadang-kadang boleh membuat kita fed up. Aku nak cerita benda betul tapi macam aku pula yang salah. Itu sebab saya selalu kata gini, kebenaran dalam dunia ini adalah benda asing. Orang yang bawa kebenaran akan dianggap tak betul. Yang sokong benda tak betul tu yang betul dunia ini. Cuma saya malah nak sebut lah benda ni. Saya akan sebut esok. Benda ni saya sebut esok. Hari ni saya tak nak sebut. Begitulah keadaan Nabi. Jadi sebab itu saya kata tadi, kita kena tengok keseluruhan ayat ini. Sebab tu kalau tengok sahabat tengok. Sahabat tengok baik-baik. Perasan tak ayat mula dengan sumpah? Perasan? Nun. Kenapa sumpah? Mesti sesuatu yang serius. Nun. Demi surah Nun. Demi huruf Nun. Demi huruf Nun. Wal qalam. Wal qalam. Dan qalam. Wa ma yasturun. Dan apa yang mereka tulis. Jadi Allah bersumpah dengan qalam, dengan huruf Nun, dan dengan pena yang digunakan oleh malaikat untuk menulis huruf tu, dan apa yang mereka tulis untuk Nabi kita. Jadi berdasarkan semua tu kan kamu duk terima tu banyak dah. Kamu yakinlah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Tuhan engkau itu terfitnah pun. Tidaklah engkau dengan sebab engkau bawa agama tu tak betul. Sebab nikmat di situ agama. Tidaklah engkau dengan agama yang kau bawa daripada sisi Tuhan kau itu tak betul. Orang kata engkau tak betul. Dan sebenarnya wa inna laka la ajrun. Taukid lagi tu. Wa inna laka. Itu sama dengan wa inna. Wa inna laka la ajran. Maknanya wa inna la ajran laka. Itu maksudnya. Ghair mamnun, tak putus. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan engkau berada di atas akhlak yang agung. Soalan saya nak tanya sini. Sahabat nampak dah? Kedudukan Nabi itu kritikal. Saya nak tanya, kalau tanpa ilmu makna, kita baca benda ni, sahabat boleh rasa ke kritikalnya kedudukan Nabi? Tak. Nak tanya. Tak dapat. Tak dapat kan? Tak dapat Ustaz. Tak dapat. Tapi dengan sebab petunjuk-petunjuk inna yang kita akan belajar apa semua kali, kita dapat faham. Hatta Nabi pun bila sudah berdepan, bila bawa kebenaran ni orang kata tak betul. Dan tak betul tu sampai ke tahap Nabi sendiri pun serba salah. Sehingga Allah Ta'ala kena datang dan beri pengakuan pula kepada baginda. Padahal kalau kita dilantik jadi Nabi, confirm dah kita betul. Betul tak? Betul dia? Okay. Betul. Sebab tu, ini sebab kenapa kita nak kempen sangat orang ni belajar ilmu makna. Yang bila kita dah belajar benda ni, dah masuk sikit-sikit ni pun, kita dah rasa bahasa wahyu yang kita duk kata payah selama ni, susah-susah tu, kecil je. Betul tak? Sebab tu bila kita mengaji dari segi sudut yang kalau kita faham yang masa ilmu makni dan sudut balaghah ni, bila saya nampak ma tu kan dalam boleh pergi pada 4 ke berapa harakat tu Ustaz kan. Ma nak menyangkalkan bahawa Nabi ni memang bukan gila aku nak beritahu kamu ni. Macam tu lah yang saya rasa tu Ustaz. Saya dah macam di belum dah. Itu yang Kak Syikin sebut tu, itu dia panggil pengamatan. Kita kena amati setiap bunyi dan sebutan. So cuba tengok nun. Saya nak bawa yang lebih depan lagi. So bawa nun. Cuba tengok nun. Berapa harakat tu nak baca nun tu Kak Syikin? 6 Ustaz, 6. Okey, cuba baca. Pakat baca 6 harakat. Cuba baca. Nak dengar? Okey. Bila kita baca nun, nun. Okey. Berasa tak jauh? Benar. Dalam. Betul tak? Betul. Rasa tak tenggelam? Betul? Betul. Lepas tu itu dari sudut apa? Dari sudut bunyi. Rasa yang kita dapat daripada bunyi. Okey, tengok pula kepada tulisan dia.
Okey. Perasan tak? Nun itu ada lengkung yang bulat. Ya. Mengelilingi. Lepas tu ada satu titik. Betul tak? Maka titik itulah Nabi kita. Yang melingkungi itulah fitnah yang berlaku. Kecil tak Nabi? Kecil. Besar tak benda yang melingkungi itu? Besar. Panjang tak masa Nun? Panjang. Itulah. Benda-benda macam ni, dia boleh dapat bila kita faham kedudukan tu. Kita nak terjemah Nun tu apa, tak boleh, tapi itu rupa dia tu. Sebab itulah kalau kita kira, buat faedah apa dia ambil huruf Nun sepatah buat satu ayat? Tidakkah lepas Nun ada jin? Betul. Jadi dia nak suruh kita tengok sebagaimana kamu nampak. Nun itu macam itulah bentuknya, maka begitulah kamu. Jadi kalau tak faham juga, tukarkan Nun tu jadi cincin. Tukar. Letak Nun tu umpama cincin. Kiaskan dengan cincin. Tidakkah yang melingkungi cincin tu besi dan emas dan semua sekali? Betul tak? Betul. Tidakkah Nun tu permata? Betul. Baik, mana banyak pada satu cincin tu permata dengan emasnya? Permata lah boleh lagi. Jadi yang melingkungi jari kita tu semuanya melilit jari. Tapi orang tengok apa? Orang tengok lilitan tu ke tengok Nun tu? Huruf tu? Tengok Titik tu? tengok batu tu lah. Tengok titik tu lah. Jadi Nabi kita SAW macam tu lah. Jadi Muhammad, Nun itu pelambangan kepada kedudukan Rasulullah SAW dalam berdepan dengan kepungan, fitnah, tuduhan dan sebagainya. Boleh? Jadi sekarang dapat tak dia punya konteks al-khabar? Ini kedudukan. Jadi sekarang faham tak kenapa kita kena tunggu sampai 20 tahun nak cari manusia yang sanggup nak mengaji benda ni? Kena tempa dulu 2-3 tahun. Jadi ada yang berhenti, ada yang sambung, ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang fed up, ada yang sayang. Mula-mula suka, lepas tu fed up, lepas tu sayang balik, belajar balik, sambung balik, keluar balik. Biasa. Nun. Faham ke tidak? Faham Ustaz. Jadi benda ni saya nak terang dulu-dulu. Tak boleh. Bila sampai sekarang, tu saya kata, siapa yang nak mengaji, masuklah ni. Jangan duk tunggu. Ada lagi tak nak buat lagi? No. Saya pun tak tahu. Mungkin habis ilmu ni, saya mati pun tak tahu. Maknanya nak cerita. Tapi tak nak mati lagi kalau boleh. Nak buat ni benda ni. Seronok baru nak mula. Takkan Allah nak mati tu. Jangan dulu mati Ustaz. Banyak lagi yang dituntut ni Ustaz. Jadi sahabat semua, inilah yang kita panggil. Hari ni kita mengaji ni je. Sikit ni je ni. Ni. Ma yahtamilu sidq wal kadhib. Betul tak? Betul. Jadi sahabatku, inilah apa yang kita mengaji hari ni. Al-khabar. Apa itu? Al-khabar. Jadi boleh faham ya sekarang ya, kenapa ilmu balaghah ni kita tak boleh nak buat laju. Ustaz. Ya. Jadi kita as-sidqu dengan al-kazib tu, dia sebelum konteks ayat atau selepas kita kaji konteks ayat? Dia kita nak tahu dia khabar ke insya, macam tu? Bukan. Kan kalau kata dia khabar, kita nak tengok sidqu atau kazib kan? Jadinya selepas tengok konteks ayat baru kita tentukan sidqu atau kazib. Ya, benar. Memang gitu. Memang kita kena tengok konteks ayat dulu lah. Jadi hujungnya nak kata ni benar atau dusta. Macam tu lah. Betul tu. Baik.
Jadi bila tengok ayat ni, ayat yang kita tengok yang ayat dalam contoh kita ni, hujungnya kita akan kata benar lah sebab kita dah tengok realiti, sebab dia menepati realiti kan. Itu dari sudut kita yang tengok ayat. Tetapi kalau sudut cerita, Nabi sudah berada pada kedudukan orang yang tak percaya dia tu benar. Ini yang Jais Jais punya apa? Apa tu dia punya pendapat tu kan? Dia terbalik pula. Percaya apa menepati realiti tapi bukan kepercayaan. Tak menepati realiti jadi kepercayaan pula. Betul. Tengok. Baik. Jadi kalau Rasulullah pun boleh terpaling, na'udzubillah, boleh terpusing gitu disebabkan fitnah, apalah orang macam kita. Betul. Baik sahabat semua. Dari kesimpulan ayat ni, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Ayat khabariyah lah Ustaz kan? Ayat khabariyah untuk menenangkan Nabi yang sudah teruk di fitnah. Kak Syikin tahulah macam mana kena benda ni. Macam mana Kak Syikin? Dalam keadaan orang mengatakan kita tak betul. Semua orang kata kita tak betul. Ya Ustaz, Wahabi mana ada Ustaz. Sedangkan kita tak tahu nak mengadu kat siapa. Maka kita mengadulah pada Allah. Kerana Memang Allah. betul. Kalau ayat yang saya pegang satu je lah. Intan surullah yang suruhkum yusabbih damakum. Mengadu je lah. Kalau kita benar, kalau sungguh kita benar, kita bertauhid, mengadulah pada Allah. Nanti Allah akan datang, selesaikan masalah kita sebagaimana Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qalam ni untuk selesai tuduhan-tuduhan tadi. InsyaAllah. Jadi tak sempat habis juga Al-Khabar ini, baru mengaji sikit ni. Ustaz, ayat ni memang ayat psikologi betul Ustaz ya. Dia memang khabari tapi sebenarnya di sebalik khabari itu memang kuat tasliyah dia. Kalau kita kalau kita di situasi Nabi kan kita akan rasa tenang. Jadi sebenarnya kita boleh aplikasikan mencontohi cara Allah ni bila kita jumpa orang yang sedang down kan. Kita boleh guna cara Allah ni untuk menenangkan seseorang daripada situasi dia tu kan. Betul. Malah diri kita sendirilah kan bila kita sedang kan. Ya. Okey. Habis doktor? Ya. Sekarang kita tak sempat ni nak buat yang ni. Tolong ingat ni. Jumlah fi'liyah belum masuk lagi tu. Kita baru selesai al-jumlah al-ismiyah. Baru kita boleh perkenalkan jumlah ismiyah. Boleh? Itu je baru. Nanti kita nak buat jumlah fi'liyah pula. Iaitu ifadatul hudus fi zamanin mu'ayyan ma'al ikhtisar. Okey, lepas tu dia akan ada kesan. Maksudnya ma'al ikhtisar ataupun istimrar tajaddudi. Dia ada maksud yang berterusan dan sebagainya. Okey, nanti kita akan bincang. Selepas ni panjang lagi ni. Dia punya benda ni, sebab tu saya bagi buku ni. Sebab saya nak baca yang kecil-kecil kat bawah ni. Yang kita kena study. Ustaz. Ya. Tengok banyaknya nak kena baca ni, rasanya pengajian hingga habis nyawa ni. Itulah sahabatku. Kita buat benda ni bukan projek biasa-biasa ni. Bukan projek biasa-biasa. Sekali kita jalan benda ni, dia non-stop. Tak boleh nak bajet dah. Habis dalam setahun ke 2 tahun tak boleh. Tak boleh. Saya dah cakap dah. Ini sampai mati saya cakap dah. Hari tu. Mula-mula saya cerita lagi. Cuma ni yang syair-syair ni saya tak utamakan lah. Tapi saya akan baca untuk tambah bahasa. Saya tambah baca. Tapi bukan nak tekan sangat. Itu dia. Boleh cukup dulu lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya kan. Jazakallah Jazakallah Ustaz. khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Amin. جزاك الله خير أستاذ بارك الله في أستاذ. بنا فيكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Kak Fizah okey? Boleh tak? Boleh. Macam mana nak baca ni ya Rabbi ya Karim? Jangan baca yang buku, baca nota saya. Subhanallah. Boleh? Baca nota. Ni kan duk seorang ni meraba lah ni. Jangan. Buku tu saya baca. Okay. Nanti baca nota saya. Kalau baca buku tu payah. Saya tolong. Dah lah tak tahu bahasa, membaca Arab, menulis pun lagi lah. Jadi lama-lama insyaAllah dapat. InsyaAllah. Dapat insyaAllah. Dah boleh tulis ni ha? Ah. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.